Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih memilih podcast Rasa Oren, dan kali ini masih lagi bersiaran di Institut Semarak Felda untuk segmen Trade Talk, podcast Rasa Oren Trade Talk versi 3. Dan untuk kali ini masih lagi berkisar tentang anugerah usahawan Felda, yang mana sebanyak 33 kandidat ataupun 33 finalis telah pun ditapis dan kali ini ditampilkan 18 finalis terpilih daripada 33, yang mana 11 rancangan terlibat menghantar wakil untuk anugerah usahawan Felda ini. Dan hari ini istimewa, kita bersama dengan Encik Amri dan juga pasangan Nur Syaradah dari Amsyar Holding Sdn Berhad untuk kategori luar rancangan, yang mana mereka ini menampilkan perniagaan optometris seperti yang dapat kita lihat. Antaranya barang dagangan mereka yang dipelopori oleh kacamata terutamanya. Dan saya sendiri yang menggunakan kacamata. Jadi untuk lebih lanjut, kita tanya sendiri dengan pengusaha perniagaan optometris ini, iaitu Amsyar Holding Sdn Berhad, dan kita bersama dengan Encik Muhammad Amri bin Manas daripada Ciku 3. Assalamualaikum. Ciku 7 Ciku 3 pula salah. Ciku 7. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat, selamat hari raya terlebih dahulu. Okey. Dan pasangan beliau Puan Nur Syaradah juga daripada perniagaan optometris Amsyar Holding Sdn Berhad. Jadi untuk sesi kali ini kita taaruf dulu secara ringkas dengan mereka ini, dan mungkin boleh siapa-siapalah ceritakan macam mana orang kata boleh bermulanya dengan perniagaan optometris ini di tanah rancangan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, nama saya Muhammad Amri. Ya. Dan pasangan saya partner bisnes Puan Nur Syaradah. Oh, merangkap bisnes partner. Ya. Oh, okey, menarik. Okey. Okey, saya berasal daripada Felda Ciku 7, anak jati Felda Ciku 7. Alhamdulillah, sekarang kita mempunyai cawangan Amsyar Optometris, adalah satu kedai cermin mata yang berpangkalan di Kelantan. Kita ada 6 cawangan di Kelantan. 6 cawangan di Kelantan Antaranya Kota Baru. Tu wajiblah tu. Kota Baru, Pasir Putih, Tanah Merah, dan di Felda Ciku 3 sekarang. Ciku 3 ke Ciku 7? Ciku kedai di Felda Ciku 3. Asal Ciku 7. Tapi kedai di Ciku 3. Okey. Dan itu antara 6-nya lah. Okey, tapi macam mana boleh tertubuhnya Amsyar Holding ni? Okey, Amsyar Holding ni asalnya saya sendiri dulu saya Twin Tech. Okey, dalam degree lah, dalam bahagian optometris ni. Okey. So semasa saya ambil tu, so kita dah partner dah. Kita dah gewet dah. Tu aku nak tanya tu. Okey. So, satu sekolah tu lah. Senang kerja. Satu sekolah, satu sekolah lah. Untuk tingkatan gitu tu. Lepas tu kita dah keluar tu. Jadi dalam hasrat saya tu memang saya nak keluar. Sebab kita optometris ni 2 option. Sama ada kita nak kerja dekat hospital, ataupun kita kat kedai spek mata lah. So saya pilih untuk kerja dekat spek mata. Dan saya masa saya belajar tu, kita dah partner. Saya dia yang banyak membantu sebenarnya. Dia dah kerja dah masa tu dia. Dia dah kerja dah. Okey. So dia banyak membantu kita lah. Bila kita berura-ura lah nak masuk, lepas ni nak buat perniagaan apa semua. So nama tu daripada U lagi. Amsyar tu daripada U lagi. Mana pakat lama dah. Pakat lama. Amri Nasya. Okey. Amsyar. Tu jadi Amsyar tu. Okey. Jadi tempoh belajar tu, mana daripada belajar untuk sampai ke tertubuhnya Amsyar ni, berapa tahun ambil masa? Okey, tempoh belajar orang kata tempoh untuk menimba ilmu kan. Okey, saya 5 tahun belajar degree. Dia lah yang banyak support. Sebab saya pun bukan daripada orang ada banyak duit. Keluarga daripada keluarga susah lah, keluarga kampung. Dia lah juga banyak support. Lepas habis tu saya kerja 2 tahun. Di tempat lain lah. Di tempat lain. Lepas je graduate tu, kita tak dapat CJ pun lagi. Terus hijau. Dan 2 tahun lepas tu
dalam 2 tahun tu kita kahwin apa semualah proses tu. Dan ada satu panggil satu turning point kenapa kita balik Kelantan. Masa tu kita dekat KL. Masa tu di KL. Maknanya bermula tapak tu di KL dulu. Ya, betul. Okay. Kita belajar di KL, kita kerja dekat KL 2 tahun cari timba ilmu. Ada satu benda tu, ada satu titik turning point tu, kita balik Kelantan. So bila balik Kelantan tu kerja dulu dalam 7 bulan. Lepas 7 bulan tu kita tengok selok-belok orang Kelantan kan. Kita pun tubuhlah Amsyar Optometris. Baru memutuskan untuk menubuhkan Amsyar Optometris ni. Ya, adalah cerita-cerita dia tu. Panjanglah tu. Panjang Yang tu nanti kena interview sendiri. Dengan set ni. Okey. Jadi bila tertubuhnya Amsyar ni, kita nak tahu mungkin sekarang ni kalau kita lihat banyak lagi orang kata kedai-kedai optometris yang ada. Jadi kita nak tahu apa uniknya Amsyar. Apa cara uniknya jujurnya Amsyar ni unit kita ada 2. Nama tu. kita. Mana dua-dua buat check up mata ni ke mana? Tak ada, saya bahagian operasi lah. Okey. So kita akan check mata apa semua. Kita ada tim yang check mata. Dia bahagian marketing. Keunikan utama Amsyar Optometris ni adalah first kita ada cawangan di Kelantan. Maknanya mudah untuk penduduk akses. Maknanya kita bukannya berada di betul-betul bandar, kita ada di kawasan Felda, untuk komuniti tu mudah pergi. Lepas tu saya anak Felda, kita bawa balik Amsyar Optometris ke Felda. Di Felda tu dah kita cawangan yang keempat lah. Yang mana di Ciku 3 tu cawangan keempat yang keempat. Sebab kita nak buat di kawasan saya tu, antara Ciku 3 nak pergi ke Gomuse, jauh. Dalam 1 jam juga. Gomuse ke Kuala Krai, Ciku 3 ke Kuala Krai 1 jam. Mana duduk tengah-tengah? Jauh. Jadi kita bila berkenan spek mata situ, penduduk boleh dapatkan spek mudah. Lepas tu dapat spek yang daripada orang dekat bandar, ada kat kampung. Lagi satu yang nak cek mata tu mudah. Ya. Ayah tak habis duit banyak sikit lah. Betul. Okey. Abang dekat lagi jimat. Ya. Betul, lagi dekat lagi jimat. Tu. Okey. Kualiti yang sama lah. Itu. Okey, jadi kita nak tahu juga tadi kita dah orang kata bertaaruf tentang macam mana boleh bermulanya Amsyar ni daripada orang kata pasangan bahagia bermula daripada belajar sampailah ke dah berkahwin. Dan kita nak tahu lah orang kata perjalanan daripada mulanya tertubuh Amsyar ni sehingga hari ini, mungkin kita nak tahu apa cabaran yang orang kata buat Amsyar Holding ni tetap berdiri. Sebab kita tahu daripada zaman Covid kan, sehinggalah ke hari ini sebabnya tak semua usahawan kekal berdiri sehingga hari ini. Tapi macam mana Amsyar boleh steady lagi dengan berbaju pink datang hari ni ke apa datang boleh duduk di sini. Cabaran utama dalam bisnes ni adalah ilmu lah. Kalau saya boleh pergi jauh ni setakat ni bermula dengan ilmu. Mana apa-apa kita kena belajar dulu. Di samping ilmu optometris, ilmu bisnes pun ada. Ilmu nak kembangkan bisnes. Yang penting sekali cabaran kita jangan give up. Lepas tu jangan berhenti belajar. Dalam masa Covid pun kita kena ada cikgu-cikgu yang boleh ajar kita untuk support. Lain cabaran tu cabaran dia banyak dari segi kewangan. Tapi yang pentingnya struggle kita tu dari dalam tu ilmu lah. Betul lah Cik Amri kata tu. Dari ilmu, kalau tak ada ilmu macam mana daripada tak ada jadi ke ada. Maknanya daripada susah tu kan kita nak orang kata bangun balik. Tambahan pula rata-rata kita tahu pada zaman Covid tempoh hari ramai yang kecundang. Jadi kita nak tahulah mungkin Amsyar punya pegangan adalah ilmu tu sendiri kan. Okey, jadi kita nak tanya juga apa yang betul-betul membantu Amsyar Holding ni sehingga hari ni. Dari segi orang kata strategi pemasaran ke ataupun mungkin networking ke, kita nak tahu. Strategi pemasaran tu nak kata kuat sangat, kita tak adalah kuat sangat strategi pemasaran dari segi sosial media ke apa ke, tak adalah kuat sangat. Tapi kita ada support daripada kata
customer kita. Ya. Regular database. Kita guna database. Kita guna database. Ada database lah. Ya, regular customer kita, hok repeat beli dengan kita. Pun dia disebabkan kepercayaan dia lah kepada kita. So dia bukan dia aja beli, dia ajak mak ayah dia, dia panggil anak-anak dia. Dalam satu family tu semua buat dengan kita lah. Dia jadi percaya. Boleh kata kedai keluarga dah. Manakala nak gigi Amsyaruddin tu. Satu family tu. Satu Selain family. itu, Amsyar ni kelebihan utama kita lah. Kita bukan sekadar kedai saja. Ya. Kita adalah satu kedai yang pergi ke komuniti. Kita direct pergi komuniti. Mana buat CSR juga ke, ataupun macam ada turun ke rancangan? Suruh ke rancangan Felda untuk buat macam ada rokol Felda, kita akan masuk buat pemeriksaan mata. Hari kanak-kanak apa ni tadika. Ya. Sebab Felda ni banyak program. Betul? Dari situ dah ada Amsyar. Kalau pergi Rego Musa mudah. jumpalah Amsyar. Ya. Kemahiran Kelantan lah. Ya. Nanti kita pun ada buat program sumbangan cermin mata percuma untuk penduduk umur 50 tahun ke atas. Untuk supaya membaca. Jadi macam mana sambutan kalau kata yang program Itu sangat memberasakan dan itulah tujuan kita lah collect database. Tu mana di samping tu. Database dan kita tunjuk brand kita lah. Ya. Situ orang percaya lah. Bila orang kapur ni dia jumpa Tok Toke sendiri ni turun. Bila pergi kedai nak jumpa Toke. Ya. Kalau tak boleh jumpa Toke, hello Toke tak apa. Hello pun jadi. Alhamdulillah. Itulah kelebihan. Okey. Jadi kita nak tahu juga seterusnya di era digital hari ini, mungkin Amsyar ada satu orang kata pendekatan digital. Mungkin ada orang kata ada setengah lebih kepada FB, ada setengah lebih kepada IG. Jadi Amsyar Holding ni guna yang mana satu? Sekarang ni tengah-tengah orang kata ributnya TikTok. Kan? Kalau kata ada TikTok mungkin boleh share dengan orang kata penonton. Kan? Boleh. Boleh share lah. Okey, Amsyar Optometri kita brand Amsyar Optometri, syarikat Amsyar Holding. Okey, Okey, mana ikut nama ni lah. Ikut dah seperti yang ada ni Amsyar Optometris. Okey. Kita memang terlibat dalam media sosial supaya orang kenal brand kita. Sebab kita macam boleh tengok di Facebook dengan TikTok pada Amsyar Optometris lah. Situ tujuan utama adalah kita nak buat brand awareness. Okey. Biar orang tahu ada kedai spek sini. Apa sebi dia, apa aktiviti dia. Bila kita banyak keluar ke site juga, ke sekolah-sekolah, benda tu orang kata tahu Amsyar Optometri ada lagi wujud. Betul. Mana mana nak bagi tahu bahawa Amsyar ni ada lagi. Ramai yang kecundang ni masa Covid tu. Ya, betul. Jadi lepas Covid kita kena refresh balik. Ya, refresh. Betul. Okey. Jadi kita nak tanya juga soalan lain. Orang kata nasihat paling jujur kepada anak muda Felda yang nak mula bisnes tapi masih ragu-ragu. Inilah orang Felda. Nasihat yang paling jujur sekali. Selaku saya anak Felda lah. Nasihat saya first, kita ni berasal daripada keluarga susah. Okey. Semua anak Felda boleh kata saya ni generasi pertama. Generasi pertama Felda yang masuk cikgu 7 masa tu saya kecil lagi lah, tak sekolah lagi. Ya. Generasi kedua lah. Generasi pertama. Generasi pertama. Cikgu 7. Cikgu 7 ni kalau di Gua Musa kita paling last. Yang paling bongsu, rancangan paling bongsu. Okey. Masa tu kita masuk Felda dengan tak ada elektrik, air semua tak ada. Betul. Mak saya besar, belajar je lah. Ilmu yang akan ubah hidup kita anak Felda. Mesti ada ilmu. Lepas tu Mahathir pun pernah turun cikgu 7. Betul. Dia kata mu selaku ke Kelantan lah. Iyalah. Ayah kita orang Felda. Anak Felda mesti kena jadi toke pada mandu kau paling kurang. Atas pada ayah kita. So saya nasihat pada anak-anak Felda, ilmu akan merubah kehidupan. Walaupun lah ni kata ilmu tak perlu. Betul. Sekarang ni heboh lah ni kan. Orang kata tak nak belajar, kata nak jadi influencer lah. Boleh, sebab influencer ada ilmu lagi cepat naik. Dan kita boleh sustain. Kita bukan nak naik cepat. Kita nak sustain. Mana kekal relevan di pasaran. Terutamanya. Jadi dengar nasihat-nasihat ni yang dah orang kata establish ni, dah siap. Orang kata sedia di lapangan perniagaan dan sedang orang kata berjuang lagi di medan usahawan, terutamanya di Felda, dan sedang mengukir nama. Dan mereka ini adalah antara 18 finalis untuk anugerah usahawan Felda 2025. Dan katanya tadi masa borak-borak tadi
katanya tak sengaja. Macam mana? Tu boleh cerita sikit. Saja-saja je orang kata mencuba nasib tiba-tiba dia cakap dia cerita sebenarnya yang ini kan yang masuk program ni, saya ingatkan macam kita just nak dikenali kat Felda kita je lah, Felda 7. Cikgu 7 paling-paling pun dekat Kelantan je. Apa rupanya pertandingan. Jadi dapat pula shortlist. Dapat pula shortlist. Dia terkejut jugalah. Ya. Jadi bila terkejut tu kita seadanya semampunya ginilah. Kita support lah. Kalau program-program Felda memang saya suka support. Bermula daripada Felda ni banyak bantu saya untuk jadi seorang anak Felda lah. Sebab kita bermula Felda ni banyak program Felda yang buat. Kerusu-kerusu dulu. Saya dulu kerusu PKSN lah apa Felda buat kan. Zaman dulu ya. Iyalah. Lepas tu dalam Felda beli Felda pun kita join. Untuk bila ada orang Felda telefon, rasa macam aku kena tolong. Gitu. Mana semangat Felda tu ada. Gitu. Tujuan utama saya buka Felda pun di Felda saya kalau boleh saya punya planning. Amsyar Autometri ni ada di semua cawangan wilayah wilayah Felda. Wilayah Felda. Ada Amsyar Autometri anak Felda. Okey. Jadi kalau kata untuk minit-minit terakhir ni kita nak tanyalah yang kalau boleh dirumuskan daripada perbualan kita ni sebagai usahawan Felda ni, orang kata makna menjadi usahawan pada hari ini. Cerita. Cerita. Usahawan. Saya dari usahawan adalah satu title untuk orang yang kuat. Sebab nak jadi seorang usahawan ni kita first kali kita kena ada modal. Betul. Bukan modal duit. Betul. Modal diri. Modal diri. Okey. Kalau kita kita tak ada disiplin, kita tak ada minat, kita tak berani, semua tu tak jadi. Nak dapat modal diri ni bermula pada rumah. Mungkin kita boleh kita belajar ilmu. Tambah ilmu. Kalau konsep pertama sekali orang nak berjaya ni kena bangun awal. Bangun awal. Bangun subuh tu kena kejar. Tak kisahlah, bangun awal. Bangun awal. InsyaAllah, itu salah satu ciri-ciri lah. Lepas tu yang kedua adalah untuk berjaya dalam usahawan. Jadi usahawan kita ilmu penting. Lepas tu berani. Dan penting sekali kita kena buat. Sebab kata seorang guru saya, belajar sekali, buat 3 kali. Tu. Belajar, buat. Belajar, buat. Kalau belajar tak jadi juga. Tak jadi juga. Kalau buat tanpa ilmu tanpa amal tak jadi. Kan bagai pokok tak ada buah. Gitu. Okey. Jadi terus stay tune. Mungkin ada pesanan terakhir orang kata daripada Amsyar Holding sendiri. Mungkin lepas ni boleh cari Amsyar di mana-mana ataupun mungkin boleh sebut link orang kata media sosial Amsyar sendiri. Silakan. Okey. Okey, untuk jumpa kita di Amsyar, boleh juga cari dekat TikTok, cari dekat Facebook dengan Amsyar Optometris. Nama Amsyar Optometris, tarik tu dia akan terus keluar lah. Dia akan keluar. Dan boleh dapatkan pemeriksaan mata secara percuma di kedai kami yang berdekatan lah. Ataupun boleh ni dekat kotak hari ni ada disebut kat sini. Nombor telefonnya 09155252115 ataupun nombor handphonenya 0112553198 dan Facebook Amsyar Optometris Eye Care. Ni boleh tengok. Ni dia punya alamat dia. Okey, jadi terus stay tune bersama kami podcast Rasa Orang Track Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.